Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita dalam video rumahhq.com. Okey, hari ini hari Khamis 22 hari bulan Mei 2025. Kita dekat site sekarang tengah buat preparation, persediaan untuk kita konkrit retaining wall. InsyaAllah kerja-kerja konkrit akan berjalan pada esok hari Jumaat. Kita punya retaining wall ni sebenarnya bentuk dia kotak. Jadi untuk fasa pertama kita akan buat bentuk L yang pertama. Nanti bila dah konkrit ni keras, selepas 14 hari kita akan buat pula L yang kedua. Ini adalah retaining wall untuk rumah yang akan kita bina kemudian. Special rumah ni dibina di atas retaining wall, yang mana retaining wall ini menggunakan konkrit grade 35A. Apa tu konkrit grade 35A? Ini adalah grade special untuk waterproof. Special tak rumah ni? Special. Bagi anda yang bertanya berapa kos bina rumah ni, kami ada sediakan quotation khas untuk anda kira sendiri kos bina rumah di rumahhq.com/quotation. Jom bina rumah bersama kami di rumahhq.com.